Dia dah ambil dah untuk diri dia ke untuk diri puan? Oh, syarikat dia bawa company lah maksudnya. Okey, tak apa puan. Maksudnya tak ada lagi lah untuk yang diri tu. Okey puan, sekarang ni kita ada buat promosi Prudential, company Prudential tengah buat promosi untuk hibah takaful dengan medical card. Kalau puan tak kisah, boleh tak saya buat satu quotation untuk puan? Puan boleh tengok harga dia tadi. Kalau macam okey ke, so nanti puan boleh proceed. Kalau tak okey pun tak apa, just buat quotation. Puan boleh tahu berapa pampasan yang puan boleh dapat. Then nanti ni puan boleh bincang lah dengan suami puan macam mana. Boleh tak saya buatkan quotation? Tapi saya perlukan puan punya apa, tarikh lahir. Boleh tak saya dapatkan tarikh lahir? Berapa? 4 hari bulan 11 tahun 97. Tahun 1997. Puan umur berapa sekarang ni? 29. Okey. Bekerja sebagai farmasi. Farmasi assistant. Okey. Baik. Sekejap saya WhatsApp puan, saya bagi quotation tu. Saya bagi quotation untuk hibah takaful dan juga medical card. Boleh puan Okey, baik. Terima kasih banyak puan Okey, assalamualaikum. Referral dah? Dah niat lama. Apa dah tu ni? Penuh ni. Benar lah. Nasib. Jumpa lah. Tak jumpa tak lah. Dia okey lah. Boleh bagi kita dari keren buat lah. Ni dia tu. Balik. Apa beza shield dengan protector tau? Aku tak ingat Shield tolak hibah. Shield dia tolak hibah. Kalau Dia tak tolak hibah. okey. Alright. 500,000. 500. Rampuk lah. Okey, masih. Sama. Okay.
dialed is not in service. Hello? Assalamualaikum. Salam. Ni Abang Fikri ya? Siapa? Abang Fikri, ni saya Zubairi daripada Prudential BSN Takaful. Oh, yang mana? Abang, apa minta maaf ganggu apa abang, saya nak buat survey sikit dengan abang boleh tak pasal Prudential ni ataupun pemilikan Takaful ni? Press the voicemail. Hello? Assalamualaikum. Salam. Abang Rizal Saya. Abang Rizal, saya ni Zubairi daripada Prudential BSN Takaful. Abang ingat lagi tak saya? Prudential tak ingat lah. Saya ni pernah buat survey dekat abang dulu dekat Takwa Shah Alam tu. Ingat tak? Oh, Abang ingat lagi? Abang, saya macam ni, saya nak buat survey sikit kali ni boleh tak? Nak buat tentang abang punya, abang dah ada apa-apa polisi dah ke tak lagi dengan Prudential? Dah ada medical card ataupun hibah takaful, dah ada ke tak lagi? Oh, saya dah buat medical dengan ni yang Cupid Care. Okey, pet care. Okey, dah lama dah Lama dah. Okey, Cun, apa nama hibah takaful dah ada dah? Dah dah. Hibah takaful buat dengan siapa? Apa nama tu? PRU apa? Prudential lah. BSN lah, Prudential lah. Okey. Yang tu yang hibah takaful tu abang buat bila? Oh, tu lama dah sebelum PAP pun. Okey, tak apa. Yang pro tu dengan saya sama. So tak apa bang. Apa abang simpan lah nombor saya, nanti kalau kok abang nak tanya saya ke apa-apa ke ataupun ejen abang dah hilang ke, nanti abang nak tanya saya boleh lah nah. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak bang. Nanti kalau ni satu lagi kalau kok abang nak buat education plan untuk anak-anak ke, plan anak-anak ke, nanti abang beritahu saya. Oh, tak ada anak. Oh ya ke? Abang dengan isteri saja ke? Tak ada, memang tak ada. Abang tak kahwin ke apa? Kahwin tak ada, tak dapat. Allahu akbar. Dah berapa tahun bang? Oh, lama dah. Dah lama dah. Allahu akbar. Tak apa insya-Allah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki insya-Allah nah. Okey. Okey bang, terima kasih banyak bang nah. Okey. Assalamualaikum. Okey. You've reached the mailbox of
Assalamualaikum. Salam. Abang Syaiful ke ni? Ya. Abang Syaiful, saya ni Zubairi daripada Prudential BSN Takaful. Okey. Abang dulu ni abang ada pernah bagi nombor telefon tu kat saya. Waktu saya buat survey dulu, abang ingat tak? Okey, okey. Okey, macam ni saya call ni, saya nak buat survey sikit dekat abang lah pasal hibah takaful dengan medical card. Okey. Nak tanya, abang dah ada dah hibah takaful ataupun medical card? Ada dah. Abang ambil company mana Imtiaz rasa biasa apa Prudential ke? Oh, kalau Imtiaz bukan Prudential tu, Imtiaz AIA kot. Ya, betul. Okey, ejen dia siapa? Abang kenal ejen dia? Fikri. Oh, abang ambil lama dah Lama dah dengan dia. Okey, bagus. Okey, yang kedua medical card abang ambil dengan siapa? Dengan dia lah sama-sama juga. Oh, dua-dua. Maksudnya kalau abang bayar dua-dua plan tu berapa pedik bang lah ni? Kan dia naik sikit demi tu kan dalam 4 lebih ke 5 je tu lah. Oh, tinggi juga. Okey, tak apa bang. Kalau macam tu okey. Abang simpanlah nombor saya. Saya daripada Prudential. Group saya nama Khalifah Group. Nanti kalau kok abang nak tanya pasal mereka kad ke yang okey dekat sini, kok kat sana tinggi sikit ke kan. So nanti abang boleh lah WhatsApp saya. Okey. Nah, apa nah? Okey, Abang Syaiful. Terima kasih banyak Abang Syaiful. Abang Syaiful simpan nombor saya tau. Jangan lupa tau. Boleh. Okey, Assalamualaikum. Salam. Dial is not in. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Abang Wan Siapa ni? Abang, saya ni Zubairi. Dulu saya pernah pergi beli burger dekat abang dekat Section 7. Abang ingat? Okey. Abang ingat saya tak? Tak ingat? Tak apa ingat apa? Tak ingat. Tak apa. Saya faham. Saya yang selalu pakai jubah tu, pakai kepiah tu, duk pergi surau tu. Okey, abang sekarang ni ada kat mana? Kat Sabah Ya? Abang ada kat mana dah ni? Ada kat Sabah dah ke? Duk ada kat Shah Alam lagi? Salam weh. Oh, abang kerja apa dah ni? Buat burger lagi Tak ada lah. Itu abang kerja sebagai apa? Jaga bangunan. Jaga bangunan. Saya tengah kerja. Jadi abang WhatsApp saya boleh play ya? Boleh. Ada. Okey, abang. Terima kasih. Baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Cik Afikah ke? Yo. Cik ke puan? Cik. Cik Pasal apa? Cik Afikah, saya Zubairi daripada Prudential BSN Takaful. Okey. Saya call ni, saya nak buat survey sikit boleh tak tentang dengan medical card dan juga hibah takaful. Boleh tak? Alamak, medical card cik dah ada lah. Dia kau ambil dengan siapa dia? Ambil dengan siapa dia dah? Bukan ambil dengan company mana? Sekejap ni. Ya, boleh tak? Apa tak lama dah. Tapi mana ada lama dah. Ya. Dekat 10 tahun dah. Ui, maksudnya kau umur apa? Lah ni. Sekarang ni jangan cakap tak ada tua. Memang lama dah. Dah bukan. Maksudnya kau ambil dengan company mana? Sekejap mana Prudential ke? AIA ke? Mana? Bukan satu lagi. AIA Great Eastern. Bukan. Telefon ikhlas. Bukan. QPack Care. Bukan. FWD. Dah beri ikut rasanya. FWD waktu tu kalau 10 tahun lepas mana ada medical card lagi. Sekejap. Dia bukan dia yang warna grey tu. Warna hijau. Oh, kalau takaful ikhlas ha. Saya rasa pula saya ingat warna je. Sebab yang kita pun pakai untuk medical card kan. Dia macam warna hijau tu kan? Ada warna hijau, dia macam lambang dah. Hijau. Okey, tak apa kau. Kalau 10 tahun dah kau ambil, okey je sebenarnya. Cuma kau banyak dah ni berapa dik? 1.5. Dah pernah claim dah? Belum. 1.5 okey. Maksudnya kau punya medical card tu okey lagi, harga pun okey lagi. Cuma kalau hibah takaful kau ambil dengan siapa dia? Dengan company mana? Alamak, saya pun tak ingat lah itu. Ejen kau lah ni ada lagi tak? Ada ejen lagi. Kontak dengan dia lagi. Yang takaful ni medical card dengan hibah tu sekali lah. Tak silap. Orang sama ke lain-lain? Oh macam tu. Tak apa kau. Macam ni. Okey, saya ni kena buat quotation hari ni. Saya nak minta tolong kau boleh tak? Kau saya buat quotation untuk kau untuk harga semasa daripada Prudential ni. Saya buat hibah dengan medical card. Kau tengoklah kalau sesuai dengan kau medical card dan hibah takaful ni, nanti kau bolehlah fikir macam mana kau nak ambil dengan saya ke pun boleh juga. Sebab kalau siapa dah ambil medical card dah 10 tahun dah sebelum Covid, maksudnya kau kena tengok balik sebab coverage untuk tahunan dia dah berbeza dah kau. Dia macam tu. Tapi tak apa. Dah ni yang saya setahu saya lah, kalau kau buat medical card sebelum Covid dulu, tahunan dia lebih kurang 60,000 macam tu saja. 30,000 ke 60,000 macam tu saja. Kalau paling tinggi pun 100,000 limit tahunan. Tapi kalau lepas Covid ni harga medical pun dah tinggi dan juga medical card pun dia dah berlainan dah. Tapi tak apa. Kau boleh tak bagi kat saya tarikh lahir, saya buat satu quotation kat kau, medical card dengan juga hibah takaful, kau cuba tengok. Kalau sesuai, kau bolehlah apply dengan saya. Kalau kau asal tak sesuai lagi, nak bersama dengan yang lama pun, nak teruskan pun okey juga. Macam tu. Tak apalah, tak apa. It's okay. Sila dia dah. Ya kah? Tak apa kau. Boleh. Kau. Thank you Beres. Ni kau, kau simpanlah nombor saya. Simpan nombor saya. Nombor saya Zubairi daripada Prudential BSN Takaful. Nanti kalau apa-apa kau nak tanya kau ataupun nak refer kawan-kawan kau refer lah saya. Boleh, insyaAllah. Okey. Tak sebelum tu nak tanya kau umur apa? Umur berapa? Umur dah 40 dah. Dah 40 dah. Okey. Baik. Kau okey, alright. Okey, terima kasih banyak Kak Nah. Welcome. Thank you. Assalamualaikum. Okay, bye. Okey Kak. Okey. The number you have dialed is not in service. Thank you. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
Assalamualaikum. Ni Cik Aizuddin lah. Ya, saya. Cik Aizuddin, saya ni Ami Zubairi daripada Prudential BSN Takaful. Okey. Apa Cik Aizuddin, boleh tak saya nak buat survey sikit dengan Cik Aizuddin tentang mereka kad dengan hibah Takaful? Saya tengah drive sekarang ni. Ya ke? Kalau saya call balik dalam 5.30 boleh tak? Boleh. Okey, baik. Terima kasih nah. Okey, Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum. Cik Akif Ya. Cik Akif, saya ni Zubairi daripada Prudential BSN Takaful. Okey, kejap Baik. Your call has been forwarded to... This is the voicemail box for the number 0. Ini adalah peti simpanan suara. Dialed is not in service. Thank you. Hello. The person you called is unavailable.
Hello, Assalamualaikum. Salam ya. Ni Balkis kah? Ya, ya. Balkis. Ni saya Zubairi daripada Prudential BSN Takaful. Hari tu dah pernah call dah Balkis. Urusan apa tu? Balkis ni macam ni, saya call ni, saya nak buat survey sikit boleh tak? Tentang medical card dengan hibah takaful. Medical card okey ya. Boleh tak kalau saya nak buat survey sikit? Ni orang pakai. Bila tu? Sekarang nak buat survey sikit. Balkis dah ada apa-apa hibah takaful dengan medical card? Tak dengar lah, ada suara budak lah. Tengah mengasuh anak ke? Alamak, tak dengar lah. Kalau ada Boleh. Baik. Okey, minta maaf Balkina. Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam. Ya. Encik Boy ke? Ya. Encik Boy. Boy ingat tak saya? Ingat. Ni apa nama? Lo kerja tak? Tengah kerja ni. Hantar kat mana? Hantar kat mana? Hantar kereta apa saya? Pergi hantar kereta kat mana hari ni? Oh, tak ada. Apa ni, saya buka gym. Ui, tak kata sewa? Buat lagi. Kereta sewa buat juga. Ni kira boy buka gym. Buka gym. Ui, ini tanda-tanda kiamat ni. Betul ke? Dah lawak-lawak dah. Dah betul ke? Buka gym kat mana? Ada dekat ni, Bandar Tun Razak. Bandar Tun Razak dekat Ceras lah? Ya, betul. Jauhnya. Dah kalau kereta sewa dekat Shah Alam lagi. Best, sedang lagi. Boy kereta sewa sedang ke Shah Alam? Sedang. Oh, sedang. Okey, saya tersilap. Saya dengarkan Shah Alam. Sedang. Okey, tak apa. Ni macam ni, saya call ni, saya nak buat survey sikit sebenarnya pasal takaful, pasal medical card dengan hibah takaful. Apa boy dah ada apa nama hibah takaful ataupun medical card? Dah. Dua dah ada. Abang ambil dengan siapa dia? Dengan company mana? Rumah saya uruskan semua dia. Dengan company mana? Tak tahu? Apa AIA kot? AIA. Okey, tak apa. Macam ni. Ni saya nak minta tolong ni. Boleh tak kalau saya nak minta buat quotation untuk harga Prudential dekat Cik Boy? Buat harga macam mana saya kena buat? Yalah. Bukan, saya buat quotation. Cik abang bagi kat saya harga. Bukan, salah. Abang bagi kat saya tarikh lahir, saya buat quotation. Nanti abang tengok harga dia dengan papasan yang ada. Boleh tak? Saya WhatsApp boleh. Saya tengah kerja ni. Abang bagi ni, abang punya tarikh lahir boleh tak? 24. Tarikh lahir abang. 22. Okey. Abang punya tarikh lahir berapa? 192. Berapa? 22192. 22192. Kalau isteri? Isi tak ingat lah. Okey, tak apa. Saya buat kat abang yang ni dulu. Okey. Boleh, saya buat hibah takaful dengan medical card. Nanti tengok. Sekejap lagi saya WhatsApp abang dah. Abang tengok dah sikit-sikit. Kalau kok okey ke, nanti boleh lah buat kat saya. Boleh. Sabar. Boleh. Okey, terima kasih banyak abang dah. Bagi ruang kat saya. Okey. Assalamualaikum. Salam.